Okey, jom kita mulakan penerangan ni. Hari ini kita nak selam satu fenomena yang memang pernah menggegarkan industri hiburan tanah air kita. Kita akan tengok macam mana kebangkitan luar biasa dan juga kejatuhan dramatik era keemasan muzik rock di Malaysia. Satu era yang saya pasti masih sangat segar dalam ingatan ramai antara kita. Cuba anda fikir sejenak, apa agaknya kaitan tempat letak kereta awam dengan muzik heavy metal? Macam tak ada kaitan kan? Tapi jawapannya sebenarnya adalah kunci kepada asal-usul satu pergerakan budaya yang sangat-sangat besar kat negara kita. Sebenarnya, istilah rock kapak ni datang daripada perkataan Inggeris iaitu rock kapak. Ya, kapak. Sebab apa tahu? Sebelum band-band legenda kita ni mampu penuhkan stadium yang besar-besar, diorang mula main kat tapak funfair je yang selalu dibuat kat kawasan parking kereta awam pada tahun 80-an dulu. Jadi, peminat cipta istilah ni secara ironik untuk nak bezakan wira-wira lokal kita ni dengan band rock antarabangsa yang main kat arena besar. Lama-lama, sebutan tu melekat jadi rock kapak. Okey, ini senarai topik yang kita akan sentuh untuk sesi kali ini. Kita akan tengok asal-usulnya di kawasan parking, macam mana dorang menakluk TV arus perdana, kisah legenda Search dan Wings, memahami identiti mud rock dan akhirnya kontroversi serta kejatuhan era tersebut. Jom masuk ke bab pertama, asal-usul di kawasan parking dan peralihan dari zaman pop yeh-yeh ke heavy metal. Kalau kita undur balik ke era 60-an, kita ada pop ye-ye kan? Genre ni cukup unik sebab dia gabungkan vokal lenggok Melayu dengan rancaknya rentak rock and roll British. Tapi bila masuk tahun 70-an, pop ye-ye ni mula merosot. Lepas tu, muzik macam punk pula mula ambil alih. Jadinya ada satu ruang kosong kat situ. Nah, penghujung 70-an, ruang ni diisi bila munculnya perintis macam band Sweet Charity dari Singapura. Dipimpin oleh Ramli Sarip, dorang berani bawa masuk bunyi-bunyi keras ala Deep Purple dan Led Zeppelin. Tapi diadun dengan cantik ke dalam budaya tempatan kita. Memang satu pencetus fenomena. Seterusnya, kita beralih ke macam mana dorang menakluk TV arus perdana yang kemudiannya berubah jadi satu fenomena budaya. Macam mana muzik underground ni boleh tiba-tiba meletup? Kuncinya adalah TV. Rancangan macam muzik-muzik dan pertandingan tahap nasional macam Anugerah Juara Lagu yang sebenarnya bawa muzik bertenaga ni terus masuk ke ruang tamu setiap rumah. Dan yang paling hebat, bila diorang guna bahasa Melayu sepenuhnya, genre ni bukan saja berjaya satukan golongan belia kelas pekerja, tapi perlahan-lahan pecahkan tembok kaum kat Malaysia. Tiba-tiba, semua orang tak kira latar belakang, serumuk layan muzik yang sama. Sekarang, bayangkan kejayaan diorang melalui angka 12 ni. Menjelang tahun 1989, setiap bulan ada dalam 15 album tempatan baru dikeluarkan oleh syarikat rakaman. Dan teka berapa banyak album rock kapak daripada 15 tu? 12. Ya, 12 album setiap bulan. Ini membuktikan kuasa pasaran diorang memang pada tahap gila-gila masa tu. Selera pendengar dikuasai secara total. Okey, masuk bahagian ketiga. Legenda muzik kita, Search dan Wings yang juga boleh dianggap sebagai arkitek bunyi untuk era ni. Setiap pergerakan perlukan wira dan ini adalah gergasi utama era tersebut. Kita mula dengan Search, ditubuhkan kat Johor tahun 1981 diterajui ikon Amy dan Yazid. Siapa boleh lupa bila lagu Isabella menang juara lagu pada tahun 1989. Itu memang bawa muzik rock ke status yang sangat tinggi. Lepas tu kita ada Wings dari KL pada 1985 dengan Awis sebagai vokalis yang meletup dengan album Belenggu Irama. Dan sudah tentu Left Handed dari Johor dengan Man Kidal dan Nash yang sapu bersih siri konsert Battle of the Bands. Mereka inilah tulang belakang genre ni. Nak tahu sejauh mana kejayaan antarabangsa dorang? Kita ambil album Fenomena oleh Search sebagai contoh. Kat Malaysia, album ni terjual 250,000 unit. Itu pun dah kira satu rekod yang sangat membanggakan. Tapi kat Indonesia, album yang sama terjual hampir 2 juta unit. Bayangkan, 2 juta. Muzik rock tempatan kita berjaya tembus pasaran luar negara yang skalanya jauh lebih gergasi. Memang membanggakan. Kita tengok pula tentang identiti dorang. Identiti Mad Rock dengan rambut kembang dan denim ketat.
Anda tengok gaya Mad Rock atau kadang-kadang dipanggil budak kutu zaman tu. Dorang banyak cedok pengaruh glam metal dari barat. Fikir je tentang berapa banyak botol hairspray dorang habiskan nak bagi rambut tegak dan besar macam tu. Dipadankan pula dengan jaket kulit dan seluar jeans denim yang betul-betul ketat. Penampilan yang agak androgini ni sebenarnya satu cabaran terus kepada norma masyarakat konservatif kita. Ia adalah cara dorang nak tunjuk rasa memberontak melalui gaya dan fashion. Tapi setiap benda yang naik pasti akan turun. Bahagian kelima, kontroversi dan kejatuhan akibat pertembungan dengan konservatisme. Lama-lama, tekanan mula datang dari pelbagai sudut. Muzik rock mula dilabel sebagai punca keruntuhan moral dan dikaitkan dengan dadah. Kerajaan pun tak duduk diam. Tahun 1986, dorang ban terus sebarang konsert rock kat tempat terbuka. Keadaan jadi bertambah tegang bila ada kes penonton merusuh kat konsert Battle of the Bands tahun 1989. Kemuncaknya, pada tahun 1990, stesen TV RTM keluar arahan mengharamkan terus artis lelaki berambut panjang daripada keluar TV. Bayangkan macam mana diorang nak cari makan lepas tu kan? Namun, kemuncak pertembungan budaya ni berlaku pada tahun 1992, satu detik yang memang takkan dilupakan. Di siaran langsung televisyen, dua frontman paling ikonik negara, Awi dari Wings dan Amy dari Search, akur dengan tekanan. Rambut panjang dorang yang jadi kebanggaan dan identiti rock tu dipotong oleh Menteri Penerangan sendiri. Ia benar-benar satu detik penyerahan kalah secara awam demi menyelamatkan karier dorang. Kesan daripada acara potong rambut tu sangat besar. Ia bukan sekadar potong rambut. Ia adalah simbol pematuhan kepada peraturan baru kerajaan. Nak tak nak, untuk pastikan muzik dorang dimainkan di TV dan radio, band-band ni kena lembutkan muzik heavy dorang jadi balada cinta yang perlahan atau apa yang kita gelar rock jiwang. Disebabkan perubahan komersial ni, era rock kapak arus perdana yang raw dan keras tu perlahan-lahan hilang rentaknya. Walaupun kelibat rockers ni semakin berkurangan di arus perdana sebab sekatan-sekatan tadi, semangat dorang tak pernah mati. Seperti yang selalu dilaungkan, rock never die. Keberanian dan pengaruh yang dibawa oleh band-band ni secara senyap dah ukir sejarah yang cukup mendalam pada budaya Malaysia. Malah buka jalan untuk pergerakan muzik baru di masa depan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan sama-sama. Adakah semangat rock kapak ni betul-betul terkubur lepas diharamkan kat TV? Atau sebenarnya asal-usul di kawasan kapak tu sekadar menanam benih untuk legasi muzik underground dan indie yang berkembang biak hari ini? Memang satu evolusi yang menarik untuk kita renungkan. Terima kasih kerana bersama saya dalam penerangan kali ini. Teruskan meneroka dan kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya.